Lupa record. Dia tak ada. Okay. Jadi itu dia tadi huruf-huruf dari Halkom tentang mana-mana huruf yang mungkin tertukar. Dari lidah, kita ada beberapa tempat iaitu dari pangkal, tengah, tepi, hujung. Yang dari pangkal sekali, kalau kita tengok dua gambar rajah ni, yang paling pangkal lidah kena langit-langit adalah Qaf. Kalau yang atas sikit kena langit-langit adalah kaf. Jadi bezakan, jangan tertukar. Of, Qaf tu of, kena macam bunyi Q, kaf tu of, biasa macam bunyi K. Jadi of. kalau baca surah 3 Qul tu kena pastikan Qul huwallahu ahad. Ramai-ramai sedia mula. Qul قل huwallahu هو الله Allahu أحد. ahad. Betul, kena pastikan bunyinya qul bukan kul. Kalau kita tak cuekan dia, kalau kita bunyi kul, dia adalah makan. Kul tu jemput makan. Kalau qul ni barulah katakanlah. Ya, jadi qaf dengan kaf pun ada risiko kalau ngaji tertukar baik-baik. Okey, lagi dari tengah lidah, jim tak ada masalah. Ja, ji, ju, semua sebut. Jadi جاجيج tu Shin, sha, shi, shu. syashishu شاهين Ya, yi, yu. ya ياهي iyu InsyaAllah tak tertukar mana-mana, tak ada risiko tertukar. Dari tepi lidah ada satu iaitu huruf dot yang makhrajnya, tempat keluar huruf dot, tepi lidah kena geraham atas. Jadi kena sebut dari tepi maghdu. Ghairil maghdu dari tepi, bukan dari depan maghdu, kena dari tepi maghdu. Ghairil maghdubi alaihim. Cuba ramai-ramai. ghairil غير المغضوب maghdubi عليهم alaihim Betul, itu huruf dot, jangan tertukar dengan dal. Ya, jadi contohnya kalau surah Ad-Duha tu wasyamsi wadudu dari tepi ni waduhaha, ramai-ramai. والشمس wasyamsi wa وضحاها Betul, duhaha waduhaha macam tu ya. wa duha ضحاها Betul. wa duha. Sekarang kita tengok daripada hujung lidah, ya, dengan langit-langit, dengan gusi atas antara dua gigi dan gusi bawah. Ya, langit-langit dengan gusi atas, dia depan sikit, langit-langit tu belakang gusi. Na, ni, nu, ramai-ramai. Nanilu نانيل Lam, la, li, lu. لا lalilu Ro, ri, ru. roriru ريح Okey, tempat keluarnya semua hujung lidah dengan langit-langit, cuma sifat huruf tu berbeza ya. Jadi ra tu ada sifat takrir, ada bergetar contohnya ya. Ra ni banyak orang tersalah, kadang-kadang bila ngaji dia tak baca ra, dia baca ra. Masa ngaji ya, macam khaira dia baca khaira pun ada. Hujung lidah ke gusi atas ada tiga lagi. Ta, ta, ti, tu. tatitu تاتيت Dal macam orang pelat bunyinya. Da, di, du. dadidu داديد To dengan dia ada sifat tebal dia tu namanya isti'la, sifatnya tu kita kena sebut dengan tebal. Kalau tak kita tertukar dengan ta nanti. To, ti, tu. oh 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 قاطيت titu Betul. oh oh Betul, setebal itu bunyi dia. Jadi oh kalau contoh dalam surah Ad-Duha ada ta kat sini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Cuba sebut. wala ولسوف sawfa yu'tika يعطيك rabbuka ربك فترضى Betul. Kalau dari ayat pertama tu wadduha, pastikan wat lidah dah melekat kat geraham atas, ha kena pedaskan. Wadduha. Cuba ramai-ramai.
والضحى Betul, betul. Yang ayat ketiga ni ada qaf, qa jangan qa, dia qa, qa. Kena rasa dekat belakang sekali. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ramai-ramai. ما ودعك ودعك ربك وما وما قلى قلى. Ayat keempat ada kha, pastikan bunyinya ada kha, ada kha lagi kat sini. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Ramai-ramai. وللآخرة للآخرة خير خير لك لك من من الأولى. الأولى. Ayat seterusnya kita dah baca tadi, kita baca lagi, pastikan dot ni tepi lidah keluarnya. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ولسوف ولسوف يعطيك يعطيك ربك ربك فترضى. فترضى. Betul. Jadi itu antara huruf-huruf yang kita kena beri perhatian. Okey. Lagi hujung lidah dengan gusi bawah ni pun ada mungkin orang tertukar sin dengan sod tu ada. Zai tak ada masalah insya-Allah macam zak, za, zi, zu. Cuba semua sebut. زازيز عزيز Sin, sa, si, su. ساسيس عزيز Sod ni yang ada sifat tebal dia tu macam sod dot tozo tadi. Jadi dia kena so, si, su, tebalkan dia. Cuba bunyikan. قاصيص Betul. Jadi kalau kita baca dalam Al-Fatihah tu siratal ladzi ya, jangan baca siratal ladzi macam biasa. Dia kena si, siratal ladzi. Mm-mm. صراط الذي صراط Kalau lidah kena keluar antara dua gigi, tiga ni lah. Kalau ngaji pastikan lidah kena keluar. Sa, si, su, ساسيس za, zi, zu. زازيز Za ni pastikan jangan tertukar dengan zal, kena keluar lidah satu. Nombor dua, kena tebalkan sifat dia. Za, zi, zu. Cuba baca. وظيظ Sadaqallahul azim. Ramai-ramai. صدق صدق الله الله العظيم. العظيم. Ya, betul. Tebalkan bunyi dia ya. Jadi contoh bacaan amali untuk huruf-huruf yang kita dah cover tadi. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ni ada tempat-tempat yang kita kena keluar lidah. Masa, kamasa, lazi. Ini semua pastikan lidah kena keluar. Masaluhum kamasalil lazi istawqada nara. Ramai-ramai. مثلهم مثلهم كمثل كمثل الذي استوقد استوقد نارا. Ingat dal tu kena pelat ya, jangan macam di koda, dia kena koda, da, koda naro. Mm-mm. Seterusnya ada dot kat sini, pastikan keluar tepi lidah. Cuba kita baca sampai haulah lah. Falamma adaat ma haulah. Pedas pada ha. Ramai sedia mula. فلما أضاءت ما ما حوله حوله. Betul. Za kena keluar lidah kat sini. Zahaballahu binurihim. Ramai-ramai. ذهب ذهب الله الله بنورهم. بنورهم. Seterusnya ada za yang perlu keluar lidah dan tebal dekat sini. Ada sod yang perlu ditebalkan bunyinya la yubsi. Jadi وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Sedia mula.
وتركه وتركه في ظلمات لا يبصرون. Untuk tebalkan huruf sod tu. Jadi itu contoh bacaan huruf yang tebal. Jadi ini dia summary huruf-huruf yang keluar daripada lidah yang kita perlu ambil perhatian. Qaf dengan kaf jangan tertukar. Qul jangan kul. Ta dengan to jangan tertukar. Yu'ti jangan yu'ti. Sa masaluhum jangan masaluhum. Azim tebal dan keluar lidah. Sod dengan sin pun bezakan bunyinya. Mustaqim cuba baca. مستقيم Betul, qaf ya, mustaqim. Okey, saya punya. Okey. مستقيم. Dari bibir ada 4. 2 huruf yang bibir renggang. Waw kita kena muncung. Wawiwu. وَوِيُّ Fa kena ada angin sikit. Gigi atas dengan perut bibir bawah. Fafifu. فَخِيفُ Dan 2 lagi yang lidah yang bibir rapat. Mim dan ba. Mamimu. مَامِمُ Dan ba. Babibu. بَابِيبُ. Jadi inilah dia topik Mahraj yang kita nak refresh hari ini dalam subjek tajwid. Kita spend 20 minit dah untuk tajwid. Kita akan sekarang masuk dalam hafazan. Jadi saya nak share Quran surah Al-Mulk. Okay, semua nampak ya Quran tu? Nampak. Alright, okay, Al-Mulk. Jadi minggu lepas sebenarnya saya dah cerita sikit cara hafazan Nadi Al-Baghdadi ni. Kita tengok dulu, ikut guru dulu, kita bayangkan kedudukan setiap ayat tu, kita bayangkan dekat minda kat mana ayat pertama, ayat kedua kat mana. Kita akan kaitkan kalau ada yang boleh dikaitkan, contohnya ayat 2 dengan ayat 3, dia share dimulakan dengan huruf perkataan yang sama, allazi, contohnya kita akan kaitkan. Dan kita akan lepas banyak kali ulang, banyak-banyak, sudah akan diterangkan tajwid, akan diterangkan makna, ulang lagi, dan lepas tu baru kita tutup. Mula-mula ni tengok dulu Quran. Kalau yang tengok Quran, yang tengok skrin dulu ya. Okay, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia kita kena sebut ayat 1 nanti. Ayat 2. Mula-mula ni lah untuk kita ingat ayat berapa. Jadi bila kita buat dengan cara ni, bila ayat mana-mana keluar, kita tahu itu ayat berapa. Contohnya saya cerita minggu lepas ya, dekat rumah saya ada jam azan tu. Kalau dia baca Al-Mulk, kalau dia baca wa asirru qaulakum awijharu bih, saya tahu tu ayat 13. Macam gitu. Sebab itu kita baca, kita sebut dulu ayat 1, ayat 2, dan bila kita dah hafal 30, bila orang kata cuba baca ayat 20 Al-Mulk, kita akan boleh cakap amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Jadi dia punya manfaatnya macam tu. Nanti kita boleh tebuk-tebuk, kita ingat ayat 5 walaqad zayyana sama, macam tu. Jadi kita mulakan dengan membaca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar saya baca dulu. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengar dulu, tengok dulu, ingat dia mulakan dengan tabarakallazi sebagai permulaan ayat pertama, kedudukan dia di barisan pertama, dia habis di 3 suku ayat di barisan pertama. Ayat 1.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 1, ingat kedudukan dia kat mana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay. Cuba ramai-ramai sekarang baca, sebut, mulakan dengan ayat 1. Lepas tu baru tabarakalladzi. Okey, ramai-ramai sedia mula. Ayat Ayat 1. satu. Tabarakalladzi Tabarakalladzi biyadihil biyadihil mulku wa mulku huwa wa huwa ala ala kulli kulli syai'in syai'in qadir. qadir. Sekali lagi, ayat 1. Ayat 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 1. satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa wa huwa huwa ala ala kulli kulli syai'in syai'in qadir. Sekali lagi, ayat 1. Ayat Ayat satu. satu. Tabarakalladzi Tabarakalladzi biyadihil biyadihil mulku mulku wa ala ala kulli kulli syai'in syai'in qadir. qadir. Kita tengok makna dia dulu. Tajwid dululah. Kita tengok tajwidnya dulu. Kena 2 harakat dekat sini sebab ada alif kecil. Ni kan mad asli. Tabarakalladzi. Keluar lidah pada zi. Jangan baca lazi. Kena baca lazi. Biyadihil mulku wa huwa ala ain. Sebutannya a. La 2 harakat mad asli. Kulli syai'in. Dengung kat sini sebab apa? Tanwin jumpa qaf, ifak hakiki. Qadir boleh baca panjang sebab dia mad alif disukun. Okey, kita baca sekali lagi. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ramai-ramai. Ayat 1. Ayat satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, ayat 1. Ayat satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, kita tengok maknanya. Tabarakalladzi, maha suci dan berkat Allah yang di tangannya semua kerajaan dan dialah di atas sesuatu itu, Qadir tu maha berkuasa. Maknanya maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan berkuasa di atas segala sesuatu. Sekali lagi ramai-ramai. Ayat 1. Ayat satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, kita cuba tutup sekejap. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuba ramai-ramai tak tengok boleh tak? Ayat 1. Ayat Ayat satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, ayat 1. Ayat satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul. Kita tengok sekali lagi. Kita baca ramai-ramai dan tengok sedia mula. Ayat 1. Ayat
Ayat Ayat 1. 1. Tabarakalladzi Tabarakalladzi biyadihil biyadihil mulku mulku wa wa huwa huwa ala kulli ala syai'in qadir. qadir. Ada siapa-siapa nak cuba? Ayat 1. Sekali lagi saya baca dulu ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada siapa-siapa nak cuba? Saya cuba. Silakan Puan Siti Zarina. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ramai-ramai ayat 1. Ayat Ayat 1. 1. Tabarakalladzi Tabarakalladzi biyadihil biyadihil mulku mulku wa wa huwa huwa ala kulli ala syai'in qadir. qadir. Okey dah tu. Okey, ayat 1 sebab dah biasa kan ayat yang mula-mula ni. Kita baca sekali lagi sebelum kita masuk ayat kedua. Ayat 1. Ayat Ayat 1. 1. Tabarakalladzi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. qadir. Okey, ayat 1 kita ingat dia dimulakan dengan perkataan tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita masuk ayat 2 sekarang. Dengar saya baca dulu. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Kita berhenti kat situ. Ayat 2, bayangkan dia di baris pertama dekat hujung, bayangkan kat otak kita. Allazi khalaqal sampai situ, bawah tu mauta. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sekali lagi saya baca ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Habis nafas. Okey. Jadi cuba ramai-ramai sampai amala je dulu ya. Sedia mula. Tengok, ingat kedudukan. Ayat 2. Ayat Ayat 2. 2. الذي الذي خلق خلق الموت الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Baca relax-relax, jangan laju Okey, lagi sekali ramai-ramai. Ayat 2. Ayat Ayat 2. الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا. Ayat 2. Ayat Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Okey, kita tengok makna dia sebelum kita ulang lagi sekali. Allazi tu yang ya. Khalaqal menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang baik amalannya? Okey. Itu dari segi makna. Jom kita baca lagi ayat 2. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sekali lagi ayat 2. Ayat Ayat 2.
الذي الذي خلق 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 الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أيكم أحسن عملا. amala. Betul. Kita tengok tajwidnya. Allazi, hamzah wasal kalau di bersama lam memang automatik baris atas kan. Allazi, keluar lidah. Kha, ada kha itu kha. Laqal mauta wal haya. Waw jangan dibaca hayawa, kena baca haya. Taliyab, ada qalqalah kat situ. Qalqalah surah kena lantun. Liyab. Luakum ayyukum, kena tarik sikit ayyukum sebab ada dua ya. Ah, pedas. Sanu amala, la mesti dua harakat, mad iwad. Okey, cuba ramai-ramai lagi sekali. Ayat 2. ayat Ayat 2. الذي خلق الذي خلق الموت الموت والحياة ليبلوكم أيكم Ayyukum أحسن عملا. amala. Betul. Saya dengar semua baca betul. Jadi ingat, iaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita kaitkan dengan makna dia sekali ya. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang berbuat baik? Okey, ramai-ramai. Ayat 2. Ayat Ayat 2. الذي خلق الذي الموت خلق الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أيكم عملا. أحسن عملا. Okey, kita cuba tutup. Ayat 2 saya baca dulu. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ramai-ramai. Ayat 2. Ayat Ayat 2. الذي خلق الذي الموت خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Amala. Betul. Lagi sekali. Ayat 2. Ayat Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ahsanu amala. Betul. Kita tengok ayat 2. Kita habiskan ayat 2 sebelum kita ulang balik dengan ayat 1. Ayat 2. Wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi, ayat 2. Wa huwal azizul ghafur. Ayat 2. Wa huwal azizul ghafur. Ramai-ramai, ayat 2. ayat 2 Ayat 2. وهو العزيز وهو العزيز الغفور. الحياة ليبلوكم. Tak apa, tak apa. Okey, ayat 2 yang hujung sekali lagi, ayat 2. Wa huwal azizul وهو العزيز الغفور الغفور. dan dialah yang maha perkasa lagi maha mengampunkan. Lagi sekali ramai-ramai, ayat 2. Wa huwal azizul ghafur. Ramai-ramai. ayat 2 Ayat 2. وهو العزيز العزيز الغفور. Okay, cuba kita gabung ayat penuh, ayat 2. Saya baca dulu. Ayat 2. Tengok ya masing-masing. Ingatkan Al-Lazi tu mula dekat hujung baris pertama dan ayat 2 berakhir di hujung baris kedua. Bayangkan Kak Minda kita ayat-ayatnya tu. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ramai-ramai. Ayat 2.
Ayat Ayat dua. 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز Ghafur. Ghafur. Okey. Cuba kita tutup sebelum kita buka lagi untuk ayat 2. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ramai-ramai ayat 2. Ayat ayat 2. dua. الذي الذي خلق الموت خلق الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم وهو أحسن العزيز عملا العزيز وهو الغفور. العزيز الغفور. Ghafur. Sekali lagi ayat 2. Ayat Ayat 2. الذي الذي خلق خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم أيكم عملا أحسن عملا وهو العزيز العزيز الغفور. Ada siapa nak cuba ke ayat 2 penuh? Saya Ustazah. Boleh, silakan. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Betul. Cuba kita tengok balik ayat kedua, kaitkan dari segi makna dia yang mencipta mauta wal hayah. Ingat ayat 2 dimulakan dengan allazi khalaqal. Sebab ayat 3 nanti pun dimulakan dengan ayat yang sama mulanya. Cuma ayat 2 ni khalaqal apa? Khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan di habis di hujung baris kedua wahwal azizul ghafur, dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Okey, kita baca lagi sekali ramai-ramai ayat 2. ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Cuba kita baca ayat 1. Tengok. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihi wa على كل شيء Qadir. الذي خلق Belum. Ayat 2. Ayat ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Betul. Okey. Cuba kita tutup ramai-ramai, kita baca ayat 1, lepas tu kita baca ayat 2. Ayat 1. Ayat ayat 1. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قدير. Ayat 2. Ayat ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Cuba baca balik ayat 2. ayat ayat 2. الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ayat 1.
Ayat 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 1. 1. Tabarakalladzi Tabarakalladzi biyadihil biyadihi mulk wa الملك huwa وهو ala على kulli كل syai'in شيء qadir. قدير بسم الله الرحمن الرحيم آيات 1 تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير آيات 2 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Okey, kita baca terus ayat 1 sambung dengan ayat 2. Sedia mula. Ayat 1. Ayat Ayat 1. 1. Tabarakalladzi Barakalladzi biyadihil biyadihi mulk wa mulku huwa wa ala huwa kulli kulli syai'in syai'in qadir. qadir. Ayat Ayat 2. Ayat Ayat 2. 2. الذي خلق الذي الموت خلق الموت الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم وهو العزيز أحسن أيكم عملا أحسن وهو عملا العزيز وهو الغفور. العزيز الغفور. Ada siapa nak cuba 2 ayat pertama? Saya Ustaz. Sila Cik Razali. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Razali Tabarakal cakap ayat 1. ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, betul. Itu ayat 1 dan ayat 2. Rasanya kita dah boleh masuk ayat ketiga. Ayat ketiga ni kita akan kaitkan dengan ayat kedua pada perkataan mula-mula dia allazi khalaqa juga. Ayat 2 tadi allazi khalaqal mauta, yang dia ayat 3 ni allazi khalaqa sab'a. Jadi saya mulakan dulu ayat 3. الذي خلق 7 سماوات طباقا. Kita berhenti kat situ. Ayat 3. Ayat Kejap, saya baca dulu. Saya baca dulu. Ayat 3. الذي خلق 7 سماوات طباقا. Ayat 3. الذي خلق 7 سماوات طباقا. Ramai-ramai sampai طباقا ayat 3 ya. Okey, ramai-ramai ayat 3. Ayat Ayat 3. الذي خلق سبع الذي خلق سبع سماوات طباقا. Betul, lagi sekali ramai-ramai ayat 3. Ayat Ayat 3. الذي الذي خلق سبع سماوات طباقا. Betul. Kita tengok maknanya, dan dialah yang menciptakan sab'a ni 7 langit tibaqa, berlapis-lapis ataupun bertingkat-tingkat. Itu dari segi maknanya. Sekali lagi ayat 3. Ayat Ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Tibaqa. Sekali lagi ayat 3.
Ayat Ayat tiga. Alladzi الذي خلق سبع سماوات طباقا. Okey, dari segi tajwid, allazi ni hamzah wasal dengan lam ya, dia baris atas. Allazi keluar lidah. Kha, bunyi kha-nya tu khalaqa. Sab, ada lantun pada qalqalah sughra pada ba. Bunyi ain tu jangan sab'a. Sab'a. Sama, dua harakat mad asli. Ting, ada dengung, ifa hakiki. Kena tebalkan, jangan baca tiba ko, kena baca tiba ko tu kena dua harakat mad iwad. Okey, kita baca lagi sekali ayat 3. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ramai-ramai ayat 3. Ayat Ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Betul. Sekali lagi ayat 3. Ayat Ayat 3. Alladzi الذي خلق سبع سماوات طباقا. Okey, kita kena bayangkan dekat fikiran kita ayat 3 ni pada baris ketiga di permulaan baris allazi sampai tengah-tengah tibaqa tu. Kita bayangkan ayat dia macam mana macam tu ya. Cuba kita tutup ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Ramai-ramai ayat 3. Ayat 3. Alladzi الذي khalaqa خلق سبع سماوات طباقا. Lagi sekali ayat 3. Ayat Ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Betul. Ramai-ramai dan tengok ayat 3. Ayat Ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Dan dialah yang menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Kita sambung ayat 3. Ayat 3. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Dengar saya baca dulu ayat 3. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ayat 3. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ramai-ramai ayat 3 daripada ma tara Ramai-ramai sedia mula. Ayat 3. 3. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Sekali lagi ayat 3. Ayat 3. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Sekali lagi ayat 3. Ayat 3. Ma ما tara ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Kita tengok makna dia. Ma tara, tidak sekali-kali kamu lihat pada kejadian mana dia pada keciptaan Allah yang Maha Pengasih itu yang tidak seimbang. Tak ada pun dalam kejadian yang diciptakan Allah tu yang tak seimbang. Tafawut tu tidak seimbang. Sekali lagi, ma tara ayat 3. Ayat 3. Ma ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
Okey, dari segi tajwid, ma dua harakat mad asli, ra dua harakat mad asli, khalqir apa ni syamsiah dia masuk terus pada ra, rah pedas, ma dua harakat, ni min ada dengung kat situ, ifat hakiki, tafa dua harakat, wut mati pada ta. Ayat 3, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ramai-ramai ayat 3. Ayat Ayat 3. ما ترى في خلق الرحمن تفاوت. Cuba kita sambung ayat 3 sampai tafawut daripada awal al-ladzi ya. Ayat 3 saya baca dulu. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ramai-ramai ayat 3. Ayat Ayat 3. 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Sekali lagi ayat 3. Ayat Ayat 3. الذي خلق الموت الذي خلق سبع سماوات Tafawut. Okey, cuba kita tutup dan kita sambung 1 sampai tafawut ayat daripada Al-Lazi ayat 3. Saya baca dulu ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ramai-ramai ayat 3. Ayat Ayat 3. الذي الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Tafawut. Sekali lagi ramai-ramai ayat 3. Ayat Ayat 3. الذي الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت. Tafawut. Tak Ada boleh siapa lagi nak lah cuba Ustazah nak setakat hafal. itu? Apa dia? Tak boleh lagi nak hafal. Tak boleh lagi? Belum boleh. Tak apa. Kita tengok balik. Sekejap kalau saya boleh buka macam mana. Sekejap. Okey. Sekejap. Saya cari dia punya nadi. Ini ke? Okey. Cara nak menghafalnya. Okey. Cara nak hafal dia. Okey. Saya share sekejap. Sini saya share cara nak hafal dia. Ya, saya tengok cara hafal. Okey, otak kiri, otak kanan. Cara dia macam mana? Minggu lepas kita ada buat kuis nak tahu kita dominan otak kiri, otak kanan. Okey, yang ni. Saya nak tunjuk yang ni. Nampak slide ni? Nampak. Jadi macam mana caranya? Kita lihat, kita dengar, kita tengok dulu, kita dengar cikgu baca, lepas tu kita kait-kaitkan, lepas tu kita ulang-ulang lagi, lepas tu kita ulang yang genap, ulang yang ganjil, atas ke bawah, bawah ke atas. Cara nadi tu kaitan dia macam tu ya. Jadi break sekejap lah ya. Sebelum kita ni kita tengok lagi sekali adik Damia ni masa ni dia berumur 5 tahun ni. Dia hafal surah An-Naba. Naba.
dan dia boleh tebuk-tebuk. Masa ni dia keluar TV Al-Hijrah. Tak ada suara, Ustazah. Tak ada suara. Tak ada suara. Tak ada suara, tak ada suara. Mana suara? Okey. Bagaimana kita menghafal dengar dah. menggunakan kedua-dua Dah. fungsi otak kita. Yes, kalau selama ni kita menghafal, Pakai otak kita kiri, menggunakan otak kanan. satu bahagian otak kita. Yes, tapi hari ni kita menggabungkan fungsi kedua-dua otak kita, otak kiri dan otak kanan. Ya, jadi di situ kita mewujudkan satu hafalan yang disebut tadi bukan sekadar hafazan. Yes, di situ kita boleh sebagai contoh kita nak datang ke TV Al-Hijrah, kita guna konsep neurofisiologi. Yang pertama kita akan bayangkan dekat pusat Islam. Yang kedua kita akan bayangkan ada Irma contoh maksudnya dalam asalam tu. Yes, kita akan membayangkan sesuatu, otak kita akan cuba membuat perkaitan-perkaitan. Yes, dalam menghafal tadi dia cuba membuat satu perkaitan-perkaitan. Alhamdulillah hafazan itu tadi seperti mana kalau kita lihat di luar, kita telah pun menghafal contohnya ayat 1 sampai ayat 7 surah Al-Fatihah, betul? Tapi kalau tiba-tiba ditanya, Ustaz tolong baca ayat sekejap, Ustaz ni nak cari 1 apa 2 apa 3 apa 4 apa. Yes. Sebab tu tadi bila kita tengok VT tadi, dia membaca ayat 3752, bukan nombor plate kereta. Maksudnya ayat 35. Yes, dia boleh membaca ayat dengan petikan itu sendiri. Jadi alhamdulillah hari ini kita bawa adik Damia yang akan bersama dengan kita untuk membacakan konsep bagaimana hafazan itu sendiri mewujudkan satu suasana yang seronok, yang dia suka belajar dan kita memanfaatkan fungsi otak dia sendiri. Adik Damia 5 tahun 9 bulan. Jadi kalau kita yang lebih dewasa insya-Allah lebih lagi. Dan hafazan itu sendiri sebenarnya diberi orang kata ruang untuk kita semua menghafal. Jadi rasanya saya tak perlu cerita panjang. Kita nak dengar adik betul. Dalam masa 2 bulan adik belajar ni? Adik sebenarnya belajar waktu cuti sekolah baru ni. Yes. Waktu cuti sekolah baru ni menghafal surah An-Naba ayat 1 sampai 40. Tapi hari ini kita minta adik Damia, boleh kita terus kita terus pada adik Damia. Jadi adik Damia hari ini Ustaz nak minta adik Damia baca ayat 1 sampai 20 surah An-Naba. Boleh? Okey, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Okey, adik Damia, terima kasih. Itu dia baca 1 sampai 8 dia baca biasalah macam kita menghafal biasa. Okey, sekarang Ustaz minta adik Damia ni dia guna neurofisiologi ni. Okey, Ustaz minta adik Damia baca daripada surah An-Naba ayat 8 sampai 1 terbalik. Silakan. Wa khalaqnakum azwaja amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. 8 sampai 1. Semula. Okey, sekejap adik Damia. Ayat 8 sampai ayat 1. Wa khalaqnakum azwaja. Sampai 7. Wal jibala autada. Sampai 6. Alam naj'alil arda mihada. Okey, jadi macam gitulah yang kita akan nak buat ni. Jadi kita itu selingan pendek lah ya. Jom kita sambung. Kita tengok lagi ayat 3 tadi. Okey. Ayat 3 saya baca lagi sekali sampai tafawud ya. Ayat 3. Semua tengok, belum tutup lagi. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ramai-ramai sedia mula.
Ayat 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 3. Ayat 3. 3. الذي خلق سبع الذي سماوات خلق طباقا سبع ما ترى سماوات في خلق طباقا ما في ترى خلق في الرحمن خلق من الرحمن من Ini تفاوت. tafawut. Lagi sekali ayat 3. ayat 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 3. 3. الذي الذي خلق خلق سبع سماوات طباقا ما ما ترى في ترى في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت. tafawut. Okey. Cuba kita tutup ayat 3. Saya baca dulu ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ramai-ramai ayat 3. ayat ayat 3. Ayat 3. 3 الذي الذي خلق الذي خلق سبع خلق سبع سماوات سبع سماوات سماوات طباقا طباقا ما ما ترى ترى في خلق في الرحمن الرحمن من من تفاوت. تفاوت. Kalau budak kecil selalunya kita buat dengan action sekali ya selalunya. Wassama'i zatil buruj. Contohnya surah Al-Buruj. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan maknanya tadi. Allazi khalaqa sab'a. Sab'a tu 7. Sab'a samawat langit. Samawatin tibaqa berlapis-lapis. Ma tara tidak kelihatan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tak seimbang. Tak ada yang tak seimbang. Okay, lagi sekali ramai-ramai. Ayat 3. ayat Ayat 3. 3. الذي الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Betul. Ada yang nak cuba sampai tafawut? Ayat 3. Boleh cuba? ayat 3 Boleh. الذي خلق سبع سماوات طباقا Mhm. ترى في خلق الرحمن تفاوت Oh, sampai tafawut. Kejap anak sedang saya kacau. Ajar di kelas. Nanti aja cakap ngabu. Okay. Jadi itulah dia tadi ayat sampai ayat 3. Dah boleh kita habiskan tak ayat 3 sikit lagi? Boleh. boleh salah Boleh ya. Nanti kita ulang-ulang balik. Ayat 3. Farji'il basara hal tara min futur. Ayat 3. Ayat 3 bahagian 3 dengan saya baca dulu. Farji'il basara hal tara min futur. Tengok lagi ayat hujung ayat ketiga. Farji'il basara hal tara min futur. Ramai-ramai ayat 3. Ayat ayat 3. Ayat 3 3. farji'il Farji'il basara hal Farji'il tara basar hal tara min. Sekali lagi ayat 3. ayat Ayat 3. 3 Farji'il 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 basara hal basar hal tara tara min min. futur Sekali lagi ayat 3. ayat 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 3. 3 farji'il Farji'il Al-basara basar tara tara min. min futur. Kita tengok maknanya farji'il, maka ulangilah penglihatan kepada ciptaannya. Mana dia? Mana farji'il? Ni. Ulang. Farji itu macam kembali. Ulang balik tengok. Basara tu tengok. Dan adakah engkau lihat
dari kejadian itu sebarang kecacatan. Ada cacat ke kejadian Allah tu maksudnya. Futur tu ada cacat tak? Ayat 3. Farji'il basara hal tara min futur. Ayat 3. Ayat 3. Ayat Ayat 3. 3. Farji'il Farji'il basara Farji'il hal basara hal basara min tara min Futur. Sekali lagi ayat 3. Ayat 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 3. 3. Farji'il Farji'il basara hal Farji'il tara min hal tara basara hal min tara min futur. Dari segi tajwidnya farji'il, ain tu bunyinya il ya, dengan il, basar tebal, basara, hal tara, dua harakat mad asli kat sini, min dengung, futur tebalkan ta tu dan panjang. Sekali lagi ayat 3. Ayat Ayat 3. ayat 3. Farji'il Farji'il basara hal Farji'il basara tara min basara hal tara min Okey. Cuba kita tak tengok ayat 3 yang hujung je. Ayat 3. Farji'il basara hal tara min futur. Ramai-ramai ayat 3. Ayat Ayat 3. ayat Ayat 3. Farji'il Farji'il basara hal Farji'il tara basara min hal Basara tara hal min tara min futur. Sekali lagi ayat 3. Ayat 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 3. 3. 3. Farji'il Farji'il basara Farji'il hal basara tara hal tara min Tara min futur. Okey, kita tengok dan kita cuba sambung ayat penuh ayat 3. Ayat 3 dimulakan dari baris ketiga, awal paling kiri. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ramai-ramai ayat 3. Ayat 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 3. 3. الذي 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 خلق سبع خلق سبع سماوات سماوات ما طباقا ترى في خلق ما ما ترى الرحمن ترى في من في خلق خلق تفاوت فارجع الرحمن البصر من هل ترى من تفاوت تفاوت فارجع فارجع البصر فارجع هل البصر هل ترى البصر ترى من من ترى من فطور. فطور. Sekali lagi ayat penuh, ayat 3. Ayat 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 3. 3. الذي 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 خلق 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 سبع 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 سماوات سماوات طباقا ما ما ترى ترى في في خلق خلق الرحمن الرحمن من تفاوت تفاوت فارجع فارجع البصر البصر هل هل ترى ترى من من فطور. Okey, cuba kita tutup ayat 3. Bayangkan baris ketiga, mula-mula ayat. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ramai-ramai ayat 3. Ayat 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 3. 3. الذي الذي خلق الذي سبع خلق سماوات سبع سماوات طباقا ما ما ترى ترى في في خلق خلق الرحمن فارجع الرحمن من البصر هل تفاوت ترى تفاوت وارجع فارجع البصر هل البصر ترى هل من ترى الفطور. فطور. Ada siapa nak cuba ayat penuh? Cuba saya. terus saja. Boleh, siapa-siapa? Sila.
ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ni ayahnya ke anaknya yang baca ni? Dia nyala sekejap kat Cik Ismail, kejap dekat Iman. Ismail. Oh, Cik Ismail. Okey. Alright. Betul. Alhamdulillah. Okay, cuba sekarang ramai-ramai kita ayat 3. Ayat 3. 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Cuba kita baca ayat 1. Ayat 1. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ayat 2. Ayat 2. خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sekali lagi sayang-sayang baca ayat 2 tu, jangan lupa mula-mula dia. Sedia mula. Ayat 2. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ayat Okey, ayat 3. Ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Ayat 2. Ayat 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ayat 1. Ayat 1. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ayat 3. Ayat 3. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Alhamdulillah, kita dah cover 3 ayat. Jom kita baca ayat 1, ayat 2, ayat 3. Sedia mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ayat 2. Ayat 2.
الذي الذي خلق خلق الموت والحياة الحياة ليبلوكم أيكم أيكم أحسن أحسن عملا عملا وهو وهو العزيز العزيز الغفور. الغفور وهو العزيز الغفور. العزيز الغفور. Ayat 3. Ayat 3. Ayat الذي خلق الذي خلق سبع خلق سماوات سبع سماوات طباقا ما ما ترى ترى في في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت تفاوت ارجع فارجع البصر هل البصر ترى هل من ترى فطور. من فطور. Sekali lagi ayat 3. ayat Ayat 3. الذي الذي خلق خلق سبع سبع سماوات سماوات طباقا طباقا ما ما ترى ترى في في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت تفاوت وارجع فارجع البصر البصر هل هل ترى ترى من من فطور. فطور. Ayat 2. ayat 2. Ayat 2. الذي الذي خلق خلق الموت الموت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن أيكم عملا أحسن وهو عملا العزيز وهو الغفور. العزيز الغفور. Ayat 1. Ayat Ayat 1. تبارك الذي الذي بيده بيده الملك الملك وهو وهو على على كل كل شيء شيء قدير. qadir. Okey. Jadi kita ingat ayat pertama dimulakan dengan tabarakalladzi. Ayat kedua mulanya apa? Allazi khalaqal mauta wal hayah. Ayat 3 pun allazi. Kita kaitkan macam tu. Dia di permulaan baris ketiga ayatnya allazi juga sama dengan ayat kedua, cuma allazi khalaqa sab'a sab'a samawatin tibaqa, berlapis-lapis. Okey. Boleh ada siapa nak volunteer baca 1 sampai 3? Ada siapa nak baca 1 sampai 3? Saya ni. Boleh. Silakan Cik Razali. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2. Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat 3. Ayat 3. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut il asara Hal tara min futur. Betul. Alhamdulillah. Tahniah Cik Razali. Ada siapa-siapa lagi nak cuba? Saya Sarah. Sila Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita cover 3 je malam ni. Jadi caranya tu untuk berlatih sendiri baca macam yang kita buat ni. Kita baca 1 sampai 3, 3 sampai 1, lepas tu 2, 1, 3. Baca random. Lepas tu 3, 1, 2. Jadi kita ingat ayat 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana. Lepas tu kita baca ikut turutan balik. Jadi latihannya tu macam gitu ya. Jadi boleh semua? Ada apa-apa nak tanya? Mm-mm. Jadi kita habis kat sini hari ni. InsyaAllah kita jumpa Jumaat depan. Sambil tu nanti kita post semua. Ada yang dah dapat tak yang datang minggu lepas? Dah terima tak? Dah, saya dah terima. Saya Puan Mariam dah dapat? Ya. Aisyah dah dapat dah? belum lagi. Oh, dah post sama semua hari tu. Oh ya, InsyaAllah. okay. Yang lain nanti Saya kita baru post masuk insyaAllah. hari ni. Saya baru Kat masuk hafal. hari ni. Tak apa, nanti kita post insyaAllah. Okey, jadi kita tutup kelas kita hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya lupa doa penutup apa benda? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tak senonoh betul Okey, kita jumpa Jumaat depan insya-Allah. Ustazah, Assalamualaikum. Terima kasih, Ustazah. Ustazah nak Waalaikumsalam. Okey.